You guys sanggup tak ikat nama dengan pasangan untuk loan 35 tahun nak beli rumah? Hai, saya Tia. Joint loan ni nampak sweet, tapi ada benda besar yang you guys kena tahu. Apakah itu joint loan? Loan rumah yang you guys mohon sama ada dengan pasangan, suami isteri, tunang ataupun partner untuk gabungkan gaji dapat tingkatkan kelayakan pinjaman. So apakah kelebihan untuk joint loan ni? Kelebihan dia, korang boleh mohon loan yang lebih tinggi sebab korang dah combine income. Dan mudah untuk beli rumah harga yang tinggi masa awal-awal kahwin. Tapi korang kena hati-hati sebab kalau break up ataupun bercerai, loan tetap akan dibayar dan nama akan terikat. Yang kedua, kalau pasangan culas bayar, rekod secret korang pun akan terjejas. Yang ketiga, you guys dah burn 1 kuartal untuk loan rumah sendiri. Bila korang nak beli rumah kedua, nanti DSR dah berat. So berbaloi ke tak sebenarnya joint loan ni? Kalau korang dah kahwin, then boleh committed, boleh consider. Tapi kalau korang baru tunang atau baru couple, fikir 2 kali dulu. Joint loan ni bukanlah tanda cinta, tapi macam mana kita nak committed dengan komitmen kita. Dan fikir masak-masak dulu sebelum nak sign apa-apa loan. Sehari seilmu, follow QL.